Aku Rifki, seorang pelajar terbaik di sebuah universiti yang terbaik di Malaysia. Salah. Aku Rifki, seorang pelajar yang terbaik di sebuah universiti di sebelah universiti terbaik di Malaysia. Aku selalu berjemaah di surau bersama kawan-kawanku. Kadang-kadang, aku juga akan menyampaikan ceramah di surau dan mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Aku juga punya akhlak yang baik. Tapi pada suatu hari, Apa sedap. Macam suara fakul UNIC. Iman tak dapat diwarisi dari... Bau pulak. Anak ikut aku jual barang tak? Barang apa? Barang apa tak apa, janji duit masuk banyak. Selamat ke kerja ni? Ikut lah dulu. Ya, aku fikir tu. Tak apalah, janji apa-apa harus je nombor ni. Several days later. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله العظيم. Nak call tak Ancan? Aku pun tengah tak ada duit ni. Dia cakap boleh buat duit banyak. Try lah call. Siapa dia pula call ni? Hello Jan. Oh, Iki. Aku nak tanya pasal kerja yang kau offer kat aku baru ni. Open lagi tak? Mesti ada. Ada. Siapa? Kalau macam tu, aku nak lah kerja tu. Aku tengah tak ada duit ni. Sebab tu lah aku ajak hang hari tu. Aku tahu hang tak ada duit. Nak jumpa kat mana? Nak pergi kat mana? Hampir kat bangunan depan lobi depan you kita dulu. Okay. Lepas tu nanti hang call aku link. Oh, okay. Okey. Dah. Aku sampai ni. Tu buat apa? Jalan Lutfi tu. Jalan. Lepas tu nampak tak signboard Kohok? Nampak. Sebelah tu ada parking. Tiga parking. Oh, sebelah ni. Wih, nampak. Okay. Lepas aku masuk, aku buat apa? Nampak apa dalam tu? Bayar depan ni. Parking. Serius lah. Macam berhantu. Iya kat bas tu. Oh, yelah. Okay, lepas tu? Ada orang tu kat sebelah bas tu. Okay, nampak. Api kan dia. Okey. Clear ke tak? Ha. Nak menjual barang ni ke saya ni. Selebihnya bertanya orang. Oh, orang ni? Saya memang lah. Darah. Sejak daripada itu, aku mula rapat dengan Joy. Dan aku terikut-ikut dengan perangainya. Apabila dia merokok, aku pun merokok. Bahkan, aku lakukan perkara yang lebih teruk daripada itu.
One day later. Hak nasi order barang aku. Barang sudah sampai bro. Boleh. Baik. Macam dulu. Enjoy. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azal. Tak apa lah. Awal lagi. Pastinya aku taubat lah. Allahu Akbar. Apa dia dah? Oh, kamu. Bang, QR code ada bang. Oh, banyak song ni datang ni. Bagi aku lihat kamu. Oh, macam molek. Wow. Enjoy ni malam. Ki, kau tak hantar lagi ke? Assignment PAI yang kena hantar hari ni. Simon Pai. Yang mana? Ada. Ada lah, kau tak ingat ke? Tak ingat tu. Aku sibuk kot sekarang. Aku tolong aku ikut member aku jual barang. Baru bang. Bang apa? Kau tak tahu tak apa kot. Yang penting duit masuk. Bukan sikit, banyak ke? Kiranya betul lah apa yang aku tengok malam hari tu. Aku rasa aku nak repot kat Salam. Lagipun aku repot pun untuk dia juga. Apa ni Ustaz? Kamu ingat jual barang boy ni? Betul ke lah? Kamu jual barang boy ni? Salah. Haram. Kamu ingat? Mak ayah kamu hantar kat sini buat apa lah? Untuk belajar kan? Bukan untuk jual barang boy. Saya terikut kawan saya Ustaz. Kalau kamu nak cari kawan, carilah kawan yang baik. Ni cari kawan yang pergi kelab, isap rokok, monteng. Kalau macam Ustaz, saya akan cubalah untuk ubah diri saya supaya jadi lebih baik. Ustaz doakan saya Ustaz. Barang-barang. Ricky, kau tak tengok skor semalam? MU bantai Liverpool 4-0. Memang gempok ah. Sama aku MU fan sejak dari dulu lah. Ricky, kau dengar tak ni? Taklah, tadi aku tengok kau macam tak okey. Kau okey tak sebenarnya? Aku tak tahu nak cakap macam mana ya. Aku dah penat sebenarnya. Aku rasa semua benda yang aku buat ni salah. Sebab itulah kau kena berubah lagi. Allah tak tengok siapa kau yang dulu, tapi Allah tengok siapa kau yang sekarang. Aku lebih suka tengok kau yang dulu. Baik, ramah.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau ampunkanlah dosa-dosaku ini ya Allah. Aku menyesal melakukan dosa-dosa ini ya Allah. Kau rezekikanlah aku untuk menjadi diriku yang dulu ya Allah, yang rajin melakukan ibadat, yang rajin untuk menegur orang untuk melakukan kebaikan ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.